Satu cara berkempen yang digunakan oleh PAS dan PN yang cukup berkesan ialah menuduh kerajaan persekutuan menganaktirikan mereka. Kononnya kutip cukai dari rakyat di negeri-negeri yang ditadbir, contohnya Kelantan, tetapi tidak dikembalikan sebagai peruntukan untuk pembangunan. Teruknya kerajaan persekutuan sehinggakan ahli Parlimen Pasir Putih mencabar agar PAS dibenarkan kutip sendiri cukai Kelantan yang kini dibayar kepada kerajaan persekutuan. Sebab itu saya berani cabar. Kalau kerajaan tidak nak bagi peruntukan secukupnya kepada Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, jangan pungut cukai daripada rakyat di negeri ini. Agak-agak, kalau Kelantan kutip cukai sendiri seperti yang diapi-apikan oleh PAS, adakah masalah pembangunan di Kelantan akan selesai? Stesen bas KB Central akan siap? Masalah air selesai? Berapa sebenarnya anggaran kutipan cukai dari Kelantan jika Kelantan mengutip sendiri cukai-cukai yang kini dikutip oleh kerajaan persekutuan? Cukai-cukai yang dikutip oleh kerajaan persekutuan adalah berbentuk cukai-cukai perniagaan dan pendapatan individu atau cukai jualan yang berkait dengan kerancakan perniagaan. Jika kerajaan negeri Kelantan tidak berjaya mewujudkan suasana perniagaan yang mesra pelaburan, seterusnya mewujudkan peluang pekerjaan yang baik dan bergaji tinggi, belum tentu kerajaan Kelantan dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat kalaupun mereka mengutip sendiri cukai-cukai yang kini di bawah bidang kuasa persekutuan, kerana cukai-cukai itu mungkin tidak mencukupi pun untuk menanggung keseluruhan belanja pembangunan di Kelantan yang kini ditampung oleh kerajaan persekutuan. Sebab itu, lebih baik kita bersaing dengan kepakaran kita merancangkan ekonomi supaya rakyat boleh bandingkan di antara prestasi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, bukannya bermain sentimen dengan mengapi-apikan kononnya kerajaan persekutuan memangsakan negeri-negeri pembangkang.